Hello, gadis cantik. Adakah dia bercakap dengan saya? Dia sangat kacak. Ekornya sangat hebat. Saya mahu kita bersama. Tunggu, adakah awak ada kaki? Tiada ekor. Saya tak perlukan gadis seperti itu. Datang balik bila awak ada ekor. Kenapa? Oh, betul. Saya akan menjadi duyung. Yang saya perlukan hanyalah ekor. Tetapi bagaimana saya mendapatkannya? Ikan makan cacing? Jadi saya perlu makan cacing? Sir, kemudian kereta akan cuma sebuah dengan sendirinya. Itu mengerikan. Saya tak nak makan itu. Tiffany, apa yang kamu buat? Berhenti. Apa yang kamu makan? Cacing. Saya mahu menjadi duyung. Mereka ada ikan dan dengan ekor. Nenek, tolong saya. Begitulah cara ia diselesaikan. Mari kita baca dalam majalah bagaimana untuk menjadikan kamu seorang duyung. Di mana kita harus mula? Jenis duyung apa yang kamu mahu jadi? Pilih satu. Semua orang di sini sangat berbeza dan cantik. Saya mahu menjadi duyung itu. Pilihan yang bagus. Mari kita mulakan. Mari kita mulakan dengan ekor. Saya akan jahitkan untuk kamu. Ini mesin jahit saya dan saya perlukan kain biru. Pasrau itu ini indah loh. Sekarang kita jahit bersama. Suara harus serir lagi. Anan boila. Tiffany, saya sudah pikirkan bagaimana kamu akan menghiasi ekormu? Yes. Ya, dengan ini. Bagus. Biar siapa ekor Safira, dia ada di ekor rendah. Wajib kuliah bertuat cantik. Ekor rendah pasti akan menjadi yang paling cantik daripada semua. Sekarang, mari kita tambah sesuatu lagi. Saya pun tak tahu. Kilauan, mereka cantik. Ekor saya akan bersinar dengan begitu cantik sekali. Oh, tidak. Tiffany, saya penuh dengan glitter sekarang. Pergi dan jangan ganggu saya. I tried Billy Serenity Train dan dengan yang tinggi. Begitu with glitter, sharing suayan si Tardes Spider, Eritus, in Franix, drink, kewe darat. Rain Pretty sejak kita berlebar tali pinggang dengan mutiara juga. Selesai. Wah, terima kasih, Nenek. Ia sangat cantik. Belakang saya. Tiffany, kenapa tekan kuat sangat? Tolong saya luruskannya. Apa yang perlu dilakukan? Mari kita cuba pukul dengan ekor. Ia berjaya. Hebat. Ya, tetapi hanya mempunyai ekor tidak mencukupi. Pasti ada sesuatu yang lain diperlukan. Duyung saya mempunyai bahagian atas yang cantik. Saya perlukan juga. Ada cangkerang dalam akuarium saya. Saya akan ambil satu. Sebenarnya, 2. Bagus. Baiklah. Aduh, kenapa awak gigit saya? Jari saya, ikan itu gigit saya. Wow, saya dapati diri saya dalam akuarium. Betapa hebatnya. Wow, saya jumpa peti harta karun. Saya perlu lihat apa yang ada di dalamnya. Baiklah. Wah, begitu banyak barang kemas yang cantik. Tidak mungkin. Jerung. Ia akan makan saya. Itu menjijikkan. Ia juga berbau busuk. Pergi. Ia berjaya. Saya perlu mengambil harta karun itu. Walaupun... Tunggu. Saya tidak berada dalam akuarium lagi. Tetapi saya masih tidak memakai barang kemas. Jadi biar saya keluarkan sedikit. Wah, dan lihat baju baru saya dengan hiasan baru. Wah, saya kelihatan seperti ikan duyung. Ayusnya yang kurang dalam rambut saya belum siap. Biasan dan tran pergerang ramps. Ya, itu yang sukaan saya lakukan sales tak standar di Adbelin gula-gula nerds. Merah. Kita masukkan ke dalam pengering rambut dan sekarang hidupkan untuk mengarahkannya ke rambut. Dan ia bertumpah meres. Sejak tidak gula-gula ciumkan sidesis perlu menghilangkannya. Apa itu? Biar saya pikirkan. Saya tahu bagaimana untuk merawat awak. Mari kita buat sedikit suntikan. Tidak, bukan suntikan. Tak perlu. Tiffany, jangan lari. Kamu perlu dirawat. Nenek, tunggu sebentar. Ini gula-gula. Lihat,
Cuba sendiri. Oh, kamu betul. Baunya seperti gula-gula dan memang gula-gula. Saya suka. Biar saya makan semuanya. Oh, sangat sedap. Terus sih kami sabar. Terus kita start gula-gula diam air sama mari kita buat rambut kita. Kita keriting yang cantik. Bagus. Sekarang biar saya buat seperti itu dan tunggu sebentar. Wah, lihat keriting ini. Sudah tentu jangan lupa tentang solekan. Mari kita lihat. I trust idea Reyes Sinto solekan yang cantik. In Perdivitis Charles sudah yang pembayang mata. Sedikit pembayang mata merah jambu di sini. Oh, ia sesuai dengan saya. Sekarang mari kita lukis ekor ikan pada kelopak mata. Bagus. Baiklah, ia sangat cantik. Sekarang kita syak bulu mata kita. Begitu sahaja. Ia kelihatan sangat terang. Biar saya pakai gincu seterusnya. Saya pasti akan mendapat ciuman dari lelaki duyung dengan bibir seperti itu. Sekarang pergi serba spin buat permit starsters. Oh, serba sangat berkilau. Pastor titisan air yang segar. Wah, apa ini? Cacing? Dari mana ia datang? Saya akan menangkap ikan besar. Oh, ini dia duyung. Tiada siapa yang percaya pada saya, tetapi saya menemuinya. Kini awak milik saya. Saya dapat awak. Tolong. Seorang nelayan menangkap saya. Sekarang ini ya, kiper rekap duyung selek. Tidak bergerak sini receiver kamu sangat baik. Semua menyelamatkan saya. Saya perlu memberikan word ciuman wira cantik saya. Tunggu, cerita kurta wak kerja Roma. Belum! Saya ambil buku teks di tangan kamu dan kudin cium. Oh, saya benci buat kerja Roma. Saya akan tunggu kamu di sini. Kita pasti akan berjumpa lagi tidak lama lagi. Betulkah? Oh, kembali Senko. Selamat siang. Ada wasiana partisyon ke Sawiraya. Sean Budang suka en langgan saluran kaina. Jumpa lagi.